tua tak kirim doa. Guna tak ingat ku jasa dua urungnya. Ubit hai intan tak nyoba gepelarang. Guna tak ingat ku jasa dua urungnya. Ubit hai intan tak nyoba gepelarang. Mulai lam kandung hai sayang raksi ton timang. Nyawang tarohan lepa maahala gata. Nyawang tarohan lepa maahala gata. Umur tujatan pun gepebet muka dan gepebet Al-Quran tajwid dengan irama. Kejobat TPA pun gepebet muka dan gepebet Al-Quran tajwid dengan irama. Gepe-gepe sekolah baas teglah letoklah nang. Bunda gesambong denyan SMP dengan SMA. Bunda gesambong denyan SMP dengan SMA. Gepe kuliah ubah fakultas manyang. Jurusan bidang kantongan guru sekolah. Gepe kuliah ubah fakultas manyang. Jurusan bidang kantongan guru sekolah. Hana masalah mangannya ada senang. Walaupun gobnyan kepajuh pun dengan sirah. Walaupun gobnyan Mulut. kepajuh pun Panen aja dulu lah, mulut. dengan sirah. Sambutan Maulid Nabi ya. Pergi ke apa yang? Duduk apa? Langkah kepetunangan dengan pilih Mulut di Malaysia, mulut. Yo, anak mid dari Aceh. Langkah kepetunangan dengan pilihan. Tahu yang galak-gata kadang-kadang diayah. Metuah merukuk pitan walaupun jajan.
Datuk Arun, Datuk Arun. Wujud ke asa syirika. Datuk Arun Muhammad Faisal. Semoga-moga gopnya wujud ke asa syirika. Masa-masa Yahudi mangon yang kasih saban dua-dua urangnya sayang tanpa mulia menyokak dua kedih rahmatullah tim-tim ahlu sembahyang betua tak kirim doanya kagua kedih rahmatullah tim-tim ahlu sembahyang betua tak kirim doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ini sedikit saya bagi terjemahan tentang lagu ini supaya tidak berlaku fitnah ya. Lagu ini adalah dengan bahasa Aceh yang bermakna kita ambil dengan kesimpulan bahawa ingat wahai anak-anak ya, ingat wahai anak-anak ini, kita semua anak ini. Kita mempunyai orang tua, ibu bapa. Sama ada yang masih hidup ataupun telah pun kembali ke rahmatillah. Maka ingat olehmu wahai anak-anak yang hadir, jangan pernah kita melupakan jasa baik orang tua kita. Perjuangan mereka untuk memberikan makan minum segala-gala kepada anaknya tidak dapat kita bayar, walaupun berjuta-juta ringgit kita akan berikan kepadanya. Tapi ingat, sebaik-baik kamu itu adalah anak-anak yang tidak pernah lupa dengan jasa orang tua. Ini yang dipahamkan dengan inti adapun makna dari lagu tersebut. Kemudian kalau yang tak faham bahasa Aceh, ingatkan ni lagu Hemam Malini dengan Amitabh Bachchan. Tapi tak apalah. Tapi yang perlu kita ingat bahawa anak, jangan pernah kita lupa perjuangan orang tua kita. Jangan hanya kita di Malaysia, orang tua dekat kampung kadang-kadang di bawah garis kemiskinan, kita cuma mampu hantar mesej je setahun sekali, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Hana kepu agak SMS-nya le Rusyid Kedanyo. Peng ni kirim untuk gublau bajai baru, untuk gublau kod siye di kampung. Nyan na jelah. Bek dua, bek lima mengkawin, dak ngan promo, urung si hana jet kirim peng di ke promo. Watan anak kirim peng, bayar tom-tom bak promo. Nyawa cak promo, blender cek ke di. Jelas. Ini sedikit pepatah Aceh saya sebutkan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitulah bunyinya ya daripada Syekh Sahibul Kiram ya. Okey, majlis kita sekarang ni sudah sampai ke penghujung rancangan. Saya suka nak bagi tahu dekat sini kita ada tabung daripada masjid ya. So kalau anda tengok ada 2 tabung yang dilancarkan untuk muslimat dan juga untuk daripada untuk muslimin ya. So solusi dikalah insyaallah. Semoga dia ya jadi berkah. Bukan dah ni punya itu. Okey, kita tengok dekat sini kita punya penceramah yang terakhir ialah Syekh Abdul Karim Al-Makki. Seperti mana yang kita tengok dekat apa ni kain rentang di belakang ya. So beliau sudah pun sampai ke masjid kita sejak daripada Isyak tadi sebenarnya ya. So sebut sedikit saya nak bagi tahu tentang Syekh Abdul Karim Al-Makki. Beliau selain daripada beliau seorang penceramah, beliau juga adalah seorang imam dan beliau juga adalah seorang muazzin dan beliau juga adalah seorang qari ya. Dan beliau juga adalah juri hafiz Indonesia ya, dan juga guru Upin dan Ipin ya. So inilah dia Syekh Abdul Karim Al-Makki. Assalamualaikum Syekh ya. So Taranum Syekh Abdul Karim juga hebat ya.
Dia punya tarannum boleh membangunkan orang yang sedang tidur. Ya, bukan macam kita punya tarannum bagi orang tidur. Ya, jadi tanpa melengahkan masa, okay, kita ingin menjemput Tuan Syekh kita, Syekh Abdul Karim, untuk menyampaikan ceramahnya. Boleh tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ هل أنتم بخير؟ هل تتحدثون باللغة العربية؟ أنا لا أتكلم بالملايو ولكن سأحاول إن شاء الله. ممكن؟ Apa khabar semua? Terima kasih kepada semua yang datang pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang memberikan kepada kita semangat dan tambah iman, dan lagi kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang datang pada malam ini semuanya datang ni semata-mata cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan datang untuk nak makan, bukan datang untuk nak hiburan dan sebagainya, tetapi saya yakin yang datang pada malam ini memang Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk kita bersilaturahim, untuk kita bertemu, untuk kita bertambah ukhuwah silaturahim lagi. Jadi saya mohon izin untuk saya berkongsi ilmu yang tak seberapa. Saya masih lagi dalam keadaan yang ilmunya kurang lagi, tetapi kerana masyarakat sini dan ahli qaryah di sini berminat untuk jemput undang saya jadi imam maghrib dan imam isya,
Ni kali yang ke berapa saya pun tak ingat. Apapun, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua masyarakat Aceh dan masyarakat kita semua. Tak kira ya warna-warni apa yang kita dicipta oleh Allah, kita satu di sisi Allah Subhanahu wa taala. La farqa baina arabiyyin wa baina ajamiyyin wa arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada beza antara orang Arab, antara sesiapa pun sama sekali, warna kulitnya, warna apa sahaja, bangsa mana pun. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Kita bangsa yang sama ialah, kita agama yang sama ialah Islam. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang Allah Taala sayang kepada kita. Maknanya kita ni adalah ummah yang Allah Taala sayang kepada kita, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ustaz